milik Tuanku Syed Sirajuddin Malaysia, yang selama ini mungkin kita dengar nama karena beberapa kali Datuk Kamarudin Hussein selaku penasihat kami. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini banyak sangat orang kata komitmen daripada pelajar-pelajar UUI ataupun UUI kita panggil kat sini. Seminar seperti ini memang sangat bagus, memberikan pendedahan kepada pelajar di samping memberi kerjasama yang baik di antara Malaysia dan juga Indonesia, dan sepatutnya diteruskan lagi lah untuk masa depan sebab memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak, berkongsi ilmu di antara rantau kita yang serumpun ini.